Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Al-Fadilillah binti Muhammad Ghani bernombor matrik iaitu 10208. Saya akan membentangkan tentang laporan sifat kepimpinan saya di bawah kursus Citra Kepimpinan Abad ke-21, sesi 2024-2025 dengan pensyarah bimbingan Prof. Emeritus Datuk Riza Atiq Abdullah bin OK Muhammad. Saya akan mulakan dengan pengenalan. Apakah dimaksudkan dengan kepimpinan Islam? Kepimpinan dalam Islam menekankan keseimbangan antara akhlak, ilmu, tindakan dan tanggungjawab. Laporan yang saya tulis ini menilai 5 sifat kepimpinan yang saya miliki dan ingin tingkatkan berdasarkan tokoh-tokoh Islam yang saya contohi dalam kehidupan saya. Berikut ialah wawasan diri saya berdasarkan SMART. Menjadi individu yang amanah, adil, berilmu, berkomunikasi berkesan dan inovatif dalam menyumbang kepada masyarakat dalam tempoh 5 tahun. Perkara ini sangat bertepatan dengan SMART iaitu spesifik. Saya akan mengembangkan potensi kepimpinan yang seimbang. Measurable, saya akan melalui pencapaian akademik dan sumbangan sosial. Achievable, saya akan melalui latihan, mentor dan pengalaman. Relevant, saya akan sesuai dengan aspirasi sebagai pemimpin pelapis. Dan yang terakhir, time bound, saya akan menjayakan wawasan ini dalam masa 5 tahun. Baiklah, kita akan teruskan dengan sifat yang pertama iaitu sifat amanah. Saya sudah membiasakan diri dengan amanah seperti menjaga tugasan dan maklumat penting. Namun, saya juga perlu tingkatkan dengan tidak menangguh tugas, utamakan tanggungjawab dan juga menjadi contoh integriti kepada rakyat. Melalui sifat amanah ini, saya telah menjadikan Nabi Musa AS sebagai tokoh tauladan saya. Hal ini kerana Nabi Musa menunjukkan sifat amanah sejak muda ketika membantu 2 wanita memberi minuman ternakan. Ayah wanita itu berkata, beliau kuat dan amanah. Hal ini boleh dilihat di dalam surah Al-Qasas, ayat ke-26. Berikut merupakan gambar hiasan menunjukkan bahawa gambaran Nabi Musa yang amanah dalam membantu 2 wanita mengembali kambing di Madian. Seterusnya, sifat yang kedua ialah sifat adil. Saya sudah cuba berlaku adil dalam kerja kumpulan. Jadi, untuk meningkatkan keadilan dalam diri saya akan nilai dengan adil tanpa emosi. Saya juga perlu tegas dan dengan prinsip dan layan orang atas usaha dan bukannya perhubungan semata-mata. Bagi sifat adil pula, saya telah menjadikan baginda Nabi Muhammad SAW sebagai tokoh saya kerana sikap baginda adil dalam semua keadaan walaupun terhadap musuh baginda. Sebagai contoh, dalam perjanjian Hudaibiyah, baginda tetap menepati janji walaupun perjanjian tersebut berat sebelah terhadap Muslim. Berikut merupakan ilustrasi gambaran keadilan Nabi Muhammad SAW semasa pemerintahan baginda dalam pelbagai situasi. Seterusnya, saya merupakan seorang yang berpengetahuan luas dalam diri kerana saya suka membaca dan menambah ilmu luas silibus. Namun begitu, saya perlu meningkatkan pengetahuan saya dengan belajar secara lebih fokus, berkongsi ilmu dengan orang lain serta tambah ilmu dalam kepimpinan. Saya suka akan sikap berpengetahuan luas ini kerana saya telah menjadikan Raja Talut sebagai tokoh tauladan saya. Hal ini kerana saya melihat daripada kisah Raja Talut yang telah dipilih oleh Allah SWT untuk menjadi raja walaupun beliau bukan daripada keturunan yang mulia, namun Allah memilih Raja Talut untuk menjadi pemimpin kerana beliau merupakan seorang yang berilmu dan kuat fizikalnya. Hal ini adalah firman daripada Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 247. Sifat seterusnya yang saya miliki ialah sifat hikmah dan peta bercakap. Saya merupakan seorang yang peta bercakap dengan rakan ketika membuat pembentangan maupun dalam tugasan berkumpulan. Untuk menjadikan ia lebih berkesan, saya telah menggunakan bahasa hikmah dalam teguran seharian saya. Saya juga meningkatkan keyakinan depan khalayak ramai dan belajar seni mendengar secara efektif. Saya telah menjadikan Nabi Daud sebagai tokoh tauladan saya kerana Nabi Daud memiliki suara yang merdu dan bijak berbicara. Hal ini menjadikan Nabi baginda mampu menyatukan umat dan menyelesaikan sebarang pertikaian antara umat baginda. Berikut merupakan gambaran Nabi Daud yang dikenali dengan suara yang merdu dan berbicara berhikmah sehingga mampu menyelesaikan pertikaian dan menyatukan umat baginda. Baiklah, sifat yang terakhir ialah sifat inovatif. Saya suka cuba cara baru dalam menyelesaikan sebarang masalah. Untuk meningkatkan sifat inovatif ini, saya perlu berani suarakan idea, ambil risiko untuk sebarang perubahan dan juga hadiri bengkel dan program inovatif. Saya menanam sifat inovatif dalam diri kerana telah melihat dalam peristiwa seorang Salman Al-Farisi ketika dalam Perang Khandaq. Beliau telah mencetuskan idea untuk menggali parit sebagai strategi baru yang menyelamatkan Madinah ketika Perang Khandaq. Semasa peristiwa Perang Khandaq, pihak musuh mempunyai bilangan tentera yang lebih ramai berbanding tentera Islam. Oleh itu, Salman Al-Farisi telah menyusulkan idea kepada baginda Nabi Muhammad SAW untuk menggali parit di keliling Madinah. Oleh itu, pihak musuh tidak dapat menyeberangi dan memasuki Madinah. Berikut merupakan satu idea yang inovatif dan baharu untuk menyelesaikan masalah semasa Perang Khandaq. Sebagai ringkasan, saya mempunyai 5 sifat kepimpinan dan masih perlu dipertingkatkan, iaitu sifat amanah, adil, berpengetahuan luas, hikmah dan peta bercakap serta berinovatif.
Berikut merupakan pelan tindakan untuk meningkatkan sifat kepimpinan dalam diri saya selama 5 tahun. Bagi tahun pertama dan kedua, saya perlu fokus pada pembangunan peribadi dan kemahiran asas. Untuk tahun ketiga, saya akan sertai projek kepimpinan dan komuniti. Untuk tahun keempat, saya akan bimbing rakan atau adik dalam satu program. Bagi tahun terakhir, iaitu tahun kelima, saya akan menjadi pemimpin dalam suatu komuniti pelajar atau masyarakat. Sebagai rumusan, setiap sifat kepimpinan boleh dipupuk dan diperkuat dengan usaha, teladan dan juga bimbingan. Saya yakin dengan jalan ini, saya dapat menjadi pemimpin yang seimbang dengan dalam ilmu, akhlak dan juga tindakan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.